Bukannya main selamba je dia boleh, dia buat cerita, dia dengar satu berita daripada kawan dia, dia baca daripada mana-mana, terus sahaja dia percaya berita tersebut. Dalam ahli keluarga contohnya kan, di pejabat. Bila datang satu berita, kita baca dekat internet ke apa ke, kita kena sahkan, fatabayyanu. Pasal kita tak tahu orang yang menulisnya itu fasik ataupun tidak. Tapi kalau ada yang kata, dia tu memang ustaz, dia tu memang orang baik, takkanlah dia tu fasik. Jadi kalau dia bukan fasik, maka pastikan berita yang ada itu disahkan. Ya, disahkan betul-betul. Pasal orang yang betul-betul tidak fasik, dia tidak akan viralkan cerita-cerita, tidak akan bawakan fakta-fakta yang salah. Kan? Jadi kalau dia tu memang dia ni ustaz orang baik tapi tersalah, maka poin salah itu boleh berlaku pada seorang manusia. Pasal dia bukanlah orang fasik yang akan terus buat berita-berita yang tak betul kan. Ada masa betul. Cuma peranan bagi orang beriman bukannya Allah cakap bila datang orang beriman maka terima saja berita dia, bukan. Bila datang orang fasik, pasal kita kena berjaga-jaga, mungkin orang beriman itu dia dapat berita daripada orang fasik. Ya. Dia memang orang baik tapi dia dapat berita itu. Dia baca daripada internet ke, dia forward daripada sumber orang yang tak betul, yang cuba nak merosakkan. Dan bagi orang yang beriman, dia akan fatabayyanu. Tuan-tuan nampak kan? Dia punya flow dia. Kalau kita rasa bahawa kita beriman, kita nak bina iman, kita sendiri yang akan block cerita-cerita, benda-benda yang tidak betul. Baik. Semua dengar jelas suara saya? Ada yang kata tak jelas. Okey. Jadi pembawa berita kita kena tengok ya. Isinya itu fakta ke, tafsiran ke, tuduhan ke. Kemudian kita nak kena pastikan juga kesannya. Kalau saya bagi berita salah, kesannya itu akan merosakkan hati suami saya, hati isteri saya, kepada siapa? Kepada kawan saya, kepada rakan kerja saya. Itu yang Allah ajarkan dalam ayat yang ke-6. Jadi tindakannya apa? Adakah saya akan forward ke, tanya dulu ke, simpan dulu ke, padam dulu ke? Itu tandanya fatabayyanu. Agar apa? Jangan sampai menyesal. Nadimin, dalam ayat ini nadimin. Nadimin ini tuan-tuan, kita kena ingat ya, nadimin ini menyesal di sini satu hal, tapi boleh menyesal di akhirat. Macam mana boleh jadi begitu? Disebabkan bila kita viral dan orang 20,000 orang share benda yang tak betul. Ya, benda yang tak betul. Ataupun benda tu betul tapi menyebabkan banyak lagi kerosakan yang berlaku, tanggunglah kita. Ya, tanggunglah kita dengan perkara tersebut. Dan itu sebabnya Allah kata fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, jadikan kamu amat menyesal.